Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Biasa aku buat review running shoes. Tiba-tiba ada satu brand ni, dia murah hati. Dia nak suruh aku buat review juga untuk dia punya recovery sandal. Selalu geng-geng running ni tahu pasal running shoes kan? Recovery sandal pun penting juga tau. Inilah dia daripada 361. Apa nama dia tadi? Aaron Gordon. Apa nama dia macam tu? Selepas aku Google, Aaron Gordon ni basketball player. 361 collab dengan Aaron Gordon Wow. Jap. Aku biasanya buat running shoes kan, cerita pasal dia punya stack height, dia punya drop. Ni aku nak cerita pasal apa ni? Aku terus ceritalah pengalaman memakai dia. Okay, so mula-mula dia grip. Dia tak ada nak licin-licin. Sebab biasanya kalau orang pakai sandal ni, kadang-kadang dia air sikit je dia zap. Tapi ni insyaAllah memang grip. Satu lagi, mengikut kata dia dekat sini lah, dia direka untuk ketahanan. Memang sangat-sangat tahan. Sebab dia punya tapak pun memang tebal. Dekat bahagian ni apa panggil ni? Insole insole lah kan. Tempat kau pijak ni kan. Tengok. Sangat-sangatlah lembut. Sangat-sangatlah squishy. Beraya. Jadi memang orang kata recovery sandal yang sangat-sangat bagus. Boleh menyejukkan juga engkau punya kaki. Dan memang mempercepatkanlah kau punya kadar recovery kaki tu. Gitu. Aku baru perasan dia tulis dia pakai Quick Foam punya teknologi. Quick Foam Light khas untuk recovery sandal. Yang aku suka juga satu lagi, design lah. Design dia power mat. Aduh, korang ni kan, kalau tahu ni beli time raya ni, design memang smart, memang sangat-sangat padu, memang trendy habis lah. Memang viral ni. Namun okey, aku sebenarnya dah tersalah beli saiz. Okey, aku ikut saiz kaki akulah, 27.5 cm. Sebagaimana yang kau tengok dekat sini, nampak? 27.5 cm. Kejap. Nampak ke tak nampak? Tu 27.5 cm. Tak kisahlah, tapi memang tulis lah dekat situ 27.5 cm. Banyak kali aku cakap sebab rupanya kau kena beli saiz yang sedikit kecil. Mungkin kalau aku ni 27.5 cm, kau kena beli yang mungkin 27 ataupun 26.5 cm lah. Kau kena beli sedikit kecil sebab aku pakai pun memang dia longgar. Dekat sini memang terlebih besar sikit lah. Aku rasa aku bagi kat abang aku. Shout out kepada 361 Degree Global sebab seat kasut ni dekat aku. Memang aku sangat sarankan korang-korang yang dah lepas event lari, janganlah kau sarung je kasut tu. Kaki kau tu dia nak relax, dia nak bernafas kan, dia nak recover. Inilah yang patut kau beli, recovery sandal. Tak mahal pun, tak payah kedekut. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel Rais Hamid. Selepas ini, insyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.
Sia. Pendek betul video aku ni. Sandal je.